Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Islam Airlines. Ini adalah penerbangan Hijrah 1446 ke Pulau Zulhijjah. Kita akan berlepas menuju ke 10 hari terbaik dunia sedikit masa lagi. Sila pasangkan tali pinggang sabar dan pastikan anda menyimpan tenaga untuk zikir, istighfar, tilawah Al-Quran dan Qiyamul Lail. Penggunaan telefon bimbit pada perkara sia-sia adalah tidak dibenarkan sama sekali kerana waktu ini Allah paling suka amal soleh dilakukan melebihi jihad fi sabilillah. Anda diminta untuk menjaga solat fardu dan memperbanyak solat sunat di samping sedekah dan amal soleh yang lain. Penerbangan ini dijangka mengambil masa 10 hari dan kita akan singgah berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah nanti. Puasa hari tersebut boleh mengampunkan dosa setahun sebelum dan setahun selepasnya. Kita dijangka mendarat pada hari raya Aidiladha dan jangan lupa untuk melaksanakan ibadah kurban bagi yang berkemampuan. Sekian, terima kasih.